Ramai orang tanya siapa Tali Barut. Tali Barut ni sebenarnya orang yang bantu orang Bempers, bekerja sama dengan orang Bempers, dapat gaji daripada orang Bempers, dapat duit, dapat senjata, semua daripada orang Bempers. Dan diorang ni akan bagi maklumat kepada orang Bempers. Orang Bempers ni Isra, okey. Jadi diorang ni wallahu alam, orang Bempers dah suruh diorang buat kerja selepas gencatan senjata. Dah ada gencatan senjata. Sekarang ni bukan orang Bempers. Orang Bempers kata kami tak ada kena mengenal. Yang buat kerja tu orang Gaza sesama sendiri. Tapi bukan sesama sendiri. Orang ni kerja dengan orang Bempers. Jadi Saleh ada dekat sana untuk cover diorang tengah buat apa-apa. Semua diorang culik Saleh. Saleh ada kamera, bukan ada senjata. Diorang siksa dia. Diorang culik Saleh, siksa Saleh, badan Saleh semua lebam. Lepas tu diorang menembak Saleh dengan 7 peluru. Tali Barut ni beberapa keluarga di Gaza. Okey, diorang orang Gaza tapi mengkhianat. Mengkhianat bangsa, agama dan negara. Jadi Berjuang Hinj dah buat operasi besar-besaran di seluruh Gaza untuk tangkap diorang. Selepas diorang dah membunuh beberapa keluarga Gaza yang nak balik rumah mereka. Tapi berita yang sangat sedih juga, Abang Saleh hari ni akan bebas. Abang Saleh dah lama dalam penjara orang Bempers, hari ni akan bebas. Tukar tahanan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saleh happy, gembira, duk tunggu abang dia bebas daripada penjara orang Bempers. Tapi Saleh dah ada di syurga, insya-Allah. Abang Saleh hari ni akan bebas.